继续来看，在印尼的首都雅加达郊区的一间军火库，在当地30半暝熊熊爆炸。消防人员赶去现场的时阵，爆炸的声音是遥无停息，因是赶紧把附近的居民疏开。初步的调查，那亲像是因为军火库内底的火药，因为是过期的，化学物质无稳定，才会爆炸。 黑暗暝，煞予大火甲天顶照甲光死时，在着一直响起的爆炸声，予居民心惊惊。印尼首都雅加达郊区的一个军用弹药库，在当地37架熊熊发生爆炸，大火甲黑暗暝照甲亲像平日，爆炸声伫数公里以外拢会当听到。 Kekhawatirannya karena situ kan ada peluru-peluru yang gede itu kalau mungkin ya nggak tahu arahnya kemana itu kan kalau granat ya mungkin dia meledak di tempat gitu yang dikhawatirkan itu yang peluru gede-gede itu. 附近居民一度认为爆炸声是咧放烟火，也是地动。一直到警消人员接到消息赶去现场了后，居民才知影是军方的弹药库爆炸。因为大火一直引起其他的弹药爆炸，现场有真侪架的爆炸声，互警消人员一度无法度接近拍火。初步调查，爆炸的仓库无用电，引发火灾的原因有可能是过期的弹药无稳定引起的。 Kami menganalisa bahwa ini karena munisi yang sudah kadaluarsa, yang sudah dikembalikan dan kami sudah membuat surat untuk penghapusan sebenarnya dari awal tahun kemarin. Tapi karena ini berproses, kita kumpulkan dulu, kita rapikan satu persatu, sehingga ini kemungkinan adalah karena seperti bahan peledak kan bahan kimia nih, yang kemungkinan sangat labil saat ini. 好在这场爆炸无人员伤亡，事发了后，当局嘛紧急疏散附近居民，另外嘛提醒民众唔当去接触任何可能互爆炸弹飞物体，避免发生二次危险。公司新闻台是同朋友。